Ada golongan yang mengatakan rugi kalau kita simpan emas kerana ada susut nilai. Dalam video ini saya akan ajar pada tuan-tuan kenapa tak rugi kalau kita simpan emas ini dengan cara yang betul untuk kita mengatasi spread yang dinyatakan. Sebenarnya bukan setakat emas sahaja yang ada susut nilai, tapi benda-benda lain juga ada susut nilainya. Beli kereta keluar daripada showroom, nak jual balik pada petang telah pun mengalami susut nilai walaupun sedikit. Begitu juga emas, kalau kita beli pada pagi dan kita jual pada waktu petang ataupun minggu depan ataupun setahun depan, tetap kita akan rugi. Tak mampu untuk kita menangani spread yang dinyatakan. Tapi kalau kita simpan dengan cara yang betul, kita simpan untuk tempoh 2 tahun dan ke atas, kita akan dapat mengatasi cost spread ataupun nilai spread yang tersebut. Sebab tu apabila sebut je tentang simpanan emas, ianya adalah tentang long term investment. Bukan kita beli pagi nak jual petang ataupun jual minggu depan ataupun bulan hadapan ataupun setahun depan. Tapi pastikan kita simpan untuk tempoh jangka masa panjang untuk haji, umrah, pendidikan anak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang belum ada lagi akaun Get Public Gold, boleh isi bet biru sekarang ataupun klik link di bio.